Bagi pihak Garah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak media dan terutamanya ke semua yang hadir untuk meraihkan apa yang telah berjaya dilakukan oleh semua pihak yang terbabit. Pertama sekali, pemilik tanah yang kita ada sekarang ni, yang kita berdiri ni, yang basah sekejap ini, iaitu Yayasan Kobra, telah di atas kedudukan perundangan mereka melantik beberapa pihak untuk membantu bagi tujuan perobohan kuil ataupun rumah anutan yang didirikan secara haram pada awal pagi tadi. Antara pihak yang telah dilantik untuk melakukan proses tersebut adalah pasukan silat gayung yang diketuai oleh Tok Cindai dan juga dibantu oleh pihak Perkit yang seperti kita dapat lihat diterajui oleh Ustaz Masidi di sini. Semua pihak memainkan peranan mengikut lunas undang-undang, dan yang paling penting untuk pengetahuan rakyat semua adalah pengurusan kuil berkenaan sendiri telah hadir di awal pagi untuk mengambil patung dewa berkenaan dengan cara keagamaan mereka sendiri. Selepas perkara itu selesai, tanpa masalah, tanpa apa-apa penggugatan keamanan yang selalu kononnya dikhawatiri rakyat, maka selepas itulah pihak-pihak berkenaan yang dilantik oleh Yayasan Kobra telah melakukan proses untuk perubahan struktur binaan. Dan pada petang ini, seperti yang diwar-warkan, semua sama ada rakyat Malaysia agama Islam atau yang bukan Islam dijemput untuk meraihkan pembersihan gotong royong bagi tujuan membersihkan saki-baki struktur yang tidak sah tersebut. Bagi kami di Garah, kami tekankan bahawa konsep sebenar untuk masyarakat kita yang sepatutnya digalakkan daripada dulu sampai sekarang adalah setiap orang berhak menganut agama masing-masing, tetapi berlandaskan kepada peruntukan undang-undang. So, rumah anutan masing-masing perlulah didirikan di rumah yang di tanah yang ada hak dan dengan cara dan proses pendirian rumah anutan yang betul. So, bila benda itu tak berlaku dengan sah, maka pemilik tanah mempunyai kuasa tanpa perlu semestinya ke mahkamah untuk mengambil tindakan yang dibenarkan di bawah undang-undang. So, itu yang berlaku di sini. Banyak ura-ura mengatakan kononnya pemilik menggunakan undang-undang di tangan sendiri. Salah. Undang-undang membenarkan dalam hak tertentu untuk pemilik tanah melakukan apa yang dia berhak lakukan. Dan itulah yang berlaku di Yayasan Kobra, tanah Yayasan Kobra. Kami cuma berharap, kami semua di sini berharap bahawa kerajaan pusat dan semua kerajaan negeri dapat menerima pandangan yang telah Garah sampaikan sejak 2 bulan yang lalu, iaitu tubuhkan satu jawatan kuasa pusat berfokuskan kepada Kementerian Perpaduan, sebab perkara seperti ini boleh melibatkan isu-isu yang menjejaskan kononnya perpaduan. So, jawatan kuasa itu perlu diberi tempoh 6 bulan supaya mereka buat bancian satu negara. Setiap rumah anutan, apakah sejarahnya? Kenapa tidak ada permohonan dibuat? Adakah permohonan dibuat tapi ditolak? Salah siapa ditolak? Adakah ditolak kerana kecuaian PBT ataupun kesilapan pengurusan rumah anutan? Semua ni kena dikenal pasti. Buat satu kertas putih, bentang di parlimen dengan penyelesaian. Rumah-rumah anutan yang tak sah, yang wajib dirobohkan, wajar dirobohkan selepas itu. Dan yang mana yang boleh diputihkan, itu untuk proses undang-undang diambil dengan lanjut. So, itu bukan untuk kita tentukan. Itu adalah untuk kerajaan tentukan. Tapi kerajaan kena peka kepada semua ni. Kita sudah ketinggalan 68 tahun. 68 years since independence. Bukan salah kerajaan ini sahaja. Semua kerajaan. Ini saya nak tekankan. Jangan ambil usaha ini sebagai usaha menekan kerajaan perpaduan sekarang. Tidak.
Ini adalah semua kerajaan, sama ada kerajaan dulu, kerajaan sekarang ataupun kerajaan yang akan datang esok. Kami di sini we are apolitical. Tapi kami yang paling penting bagi kami adalah biar rakyat Malaysia dibenarkan hidup berpandukan kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang.